Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan saya nak tunjuk 6 buah stok Pro 2 Alza dekat tuan-tuan. Okey, harga serendah 17,800 sahaja tuan-tuan. Alza ni tuan-tuan nak pakai tak ada masalah tuan-tuan. Maintenance murah, jimat minyak, Rotex pun murah, 1.5 saja. Hanya RM90 saja Rotex setahun tuan-tuan. Spare part pula sangat-sangat murah tuan-tuan, tak perlu risau. Okey. Yang pertama ni tuan-tuan, Alza Advance 1.5 tahun 2014 tuan-tuan. So bila Advance, dia dah siap datang dengan body kit tuan-tuan. Lampu pun cantik tuan-tuan. Ini diibaratkan dengan facelift punya unit lah tuan-tuan. Sport rim dia pun tuan-tuan tengok. Memang cantik, memang bergaya. Okey, yang ini Alza ni kita kategorikan dia sebagai MPV compact tuan-tuan. Jom ikut saya tunjuk bahagian dalaman dia pula tuan-tuan. Yang ini dalaman dia full leather seat tuan-tuan. And then kelebihan Alza ni seat dia bersambung tuan-tuan. So kalau tuan-tuan jalan jauh memang sangat-sangat selesa. Dah siap datang dengan touchscreen media player, ada reverse camera. Yang ini mileage dia 193,000 sahaja. Aircon, gearbox, engine, sofa tak ada masalah tuan-tuan, cantik. Cuma part-part wear and tear sahaja yang tuan-tuan perlu tukar, seperti belting dia tuan-tuan. Nak kena buat dah sikit sebab ada bunyi sikit tuan-tuan. Saya cakap terus direct tuan-tuan, apa yang perlu tuan-tuan buat bila beli kereta ni tuan-tuan. Okey, yang lain-lain cantik lagi tuan-tuan. Seat tak ada rekah, tak ada crack tuan-tuan. Door trim pun tuan-tuan tengok kemas, tak ada pecah-pecah tuan-tuan. Okay, bunga tayar pun tebal, elok lagi. Sport rim pun tak ada cala tuan-tuan. Lampu belakang, body semua cantik. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya hanya 23,800 sahaja. Okay, siap tukar nama dan juga Puspakom. Siap dapat free service dan free tinted. Last 31 Julai ni tuan-tuan. So tuan-tuan cepat-cepat call saya, book appointment, datang tengok kereta. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, yang ini Pro 2 Alza 1.5 tahun 2011 tuan-tuan. Yang ini EZI punya model tuan-tuan. Beza dia kosong. Dia pre-facelift, ibaratnya pre-facelift tuan-tuan. Dia tak ada body kit, dia kosong lah tuan-tuan. Okey, yang ini bahagian dalaman dia pakai fabric seat sahaja tuan-tuan. Sport rim pun standard. Tuan-tuan boleh tengok, bunga tayar ada lagi 60% tuan-tuan. Yang ni pun cantik tuan-tuan. Fully standard, mileage baru 205,000 sahaja tuan-tuan. Condition macam ni untuk Alza kira okey lah tuan-tuan. Kereta pun fully standard, rim pun standard, tak ada apa-apa pengubahsuaian tuan-tuan. Okey. Seat bahagian belakang pun masih lagi kemas. Tuan-tuan boleh tengok seat bahagian belakang pun masih lagi cantik. Tak ada koyak tuan-tuan. Cushion elok lagi. Okey, dalaman pun tak bau busuk tuan-tuan. Bukan kereta banjir, bukan kereta accident, bukan kereta scrap tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan datang sini saya boleh tunjukkan semua report pasal kereta, tak ada masalah. Okey, yang ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 17,800 sahaja. Siap tukar nama dan juga Puspakom tuan-tuan. Okey, yang ketiga tuan-tuan, saya ada yang ni warna light blue Pro 2 Alza 1.5. Yang ni pun sama EZI punya model tuan-tuan. Yang ni pun cantik tuan-tuan, warna dia fully standard tuan-tuan. Tapi ada cat sikit nak kena buat. Ada sikit-sikit part kosmetik lah tuan-tuan. Okey, bahagian dalaman seat semua masih lagi cantik. Tak ada koyak ke kulat ke tuan-tuan. Seat semua elok lagi tuan-tuan. Siap ada seat dekat bahagian belakang lagi. Tuan-tuan nak bawa anak ramai-ramai, nak bawa orang ramai-ramai, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, yang ini mileage pun baru 200,000 sahaja tuan-tuan. Condition dalaman pun masih lagi cantik. Dashboard kemas lagi, gearbox, engine dalam keadaan yang baik tuan-tuan. Untuk bahagian engine, gearbox memang tak ada isu. Tapi part-part cat, kosmetik ada sikit tuan-tuan, minor. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya hanya 17,800 sahaja tuan-tuan. Okey, yang keempat tuan-tuan, saya ada lagi Pro 2 Alza. Yang ni pun sama, EZI punya model tahun 2011. Yang ni dia datang dengan warna purple tuan-tuan. Light purple. Kalau yang ni memang betul-betul deep purple. Yang ni light purple tuan-tuan. Dalaman dia tuan-tuan boleh tengok. Condition cantik lagi tuan-tuan. Seat tak ada terkoyak, tak ada kulat tuan-tuan. Okey.
bebas banjir dan bebas kemalangan. Tuan-tuan tak perlu risau. Bunga tayar pun tebal lagi. Sport rim yang ni dia dah tukar tuan-tuan. Ni bukan sport rim standard dia lah tuan-tuan. Yang dua belakang tadi sport rim standard, yang ni dah tukar. Tapi yang ni dah siap datang dengan Android player tuan-tuan. Siap ada reverse camera sekali. So tuan-tuan dah tak payah lagi nak pening-pening upgrade. Boleh terus beli, terus pakai, terus jalan tuan-tuan. Tinggal buat servis minor ataupun major sahaja. Okey, yang ni pun tuan-tuan bagi dekat saya hanya 17,800 sahaja tuan-tuan. Okey, and then yang terakhir tuan-tuan, saya ada warna silver. Yang ini Pro 2 Alza EZ punya model 1.5cc. Yang ini tahun 2014 tuan-tuan. Last batch dia tuan-tuan. Condition pun yang ni cantik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok bahagian dalaman dia, mileage pula baru 250,000 sahaja. Untuk yang ni, steering rack, lower arm semua cantik lagi tuan-tuan. Yang tuan-tuan nak kena prepare buat hanyalah engine mounting dia saja tuan-tuan. Saya dah check condition dia, tapi saya ada rasa sikit bergegar dekat bahagian engine dia bila saya bawa kereta ni. So saya memang expect kalau tuan-tuan beli, kita kena buat engine mounting dia tuan-tuan. Okay, tak perlu risau, engine mounting satu set dia bawah 500 sahaja tuan-tuan, tak mahal sangat. Okey, kita boleh bincang lagi pasal harga. Yang ni tuan-tuan bagi dekat saya 21,800 sahaja. Siap tukar nama dan Puspakom tuan-tuan. Siap dapat tinted lagi tuan-tuan. Mana nak dapat tuan-tuan? Offer ni berjalan sehingga hujung bulan ni sahaja. Kalau tuan-tuan berminat dengan 4 buah, 5 buah Alza ni, tuan-tuan boleh contact saya, boleh WhatsApp saya, datang tengok satu-satu pun boleh. And then kita test drive sama-sama. Kalau tuan-tuan masih lagi risau, boleh bawa ke bengkel panel saya, tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak trade in, boleh bawa datang kereta terus. Saya akan check dan bagi harga anggaran untuk tuan-tuan, tak ada masalah. Okey. Kalau tuan-tuan nak cari kereta lain pun, saya ada lagi banyak stok sekarang. Tuan-tuan just datang terus ke showroom saya di Red Motoring Selayang, berhampiran Hospital Selayang. Saya Rashdan. Assalamualaikum.